السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah, sesungguhnya Ramadan Mubarak ini mempunyai rahsia keajaiban dan keistimewaan yang luar biasa. Ramadan dari segi bahasanya panas yang amat dahsyat dan terik yang menyengat sekali, boleh membakar sampah, sarap dan kekotoran yang ada di sekelilingnya. Manakala Ramadan ada 5 huruf. Yang pertama Ar-Ra. Ra ini dimaksudkan rahmat Allah yang berlimpah-limpah di bulan Ramadan ini. Yang kedua Al-Mim, Maghfiratullah, keampunan Allah yang maha luas dosa-dosa hamba-Nya yang memohon keampunan. Manakala yang ketiga Zat, Zamanullah, Allah menjamin kepada hamba-hamba-Nya yang melakukan ibadah dengan betul dalam bulan Ramadan ini. Pertama, jamin dengan syurga-Nya, dan juga dijamin dibebaskan daripada api neraka. Manakala Alif, Ulfatullah, Ulfatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang, cintanya Allah kepada hamba-hamba-Nya, dan cinta Rasulullah kepada umat-umatnya. Masya Allah, Masya Allah. Manakala Nun, Nur, cahaya taufik dari Allah, cahaya hidayah dari Allah, cahaya petunjuk dari Allah, cahaya yang akan berada bersama-sama dengan hamba-hamba Allah umat Muhammad di dalam alam barzah dan alam kiamah. Dan akhirnya cahaya yang akan dianugerahkan oleh Allah akan hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, keistimewaan, kelebihan, fadilat bulan Ramadan amat banyak sekali. Di antaranya yang pertama, penghulu segala bulan-bulan, yang 12 bulan 1 tahun. Yang kedua, di dalamnya ada rahmat Allah yang melimpah-limpah, maghfirah Allah, keampunan Allah yang maha luas terhadap dosa hamba-hambanya, dan itqum minan nar, pembebasan daripada api neraka. Yang ketiga, bulan Ramadan, balasannya puasa Ramadan hanya Allah saja yang menentukan. Juga disebutkan bulan tarawih. Bulan-bulan lain tak ada tarawih. Ambillah kesempatan buat 20 rakaat, ataupun kalau tak boleh ada hal,
iaitu 10 rakaat. Jangan ditinggalkan. Bulan Ramadan ni pintu-pintu syurga dibuka oleh Allah. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah. Juga seksa kubur diringankan atau dikecualikan dalam bulan Ramadan. Juga bahawa syaitan dan iblis dibelenggu supaya tidak menggoda hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Ramadan ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Malam ini cukup hebat, lebih baik daripada 1000 bulan. Turunlah malaikat yang diketuai malaikat Jibril membawa penghabaran, iaitu disebutkan ketentuan-ketentuan hidup pada tahun ini, termasuklah rekod-rekod dan lain-lain lagi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan juga pahalanya berganda-ganda. Amalan sunat menjadi pahala wajib. Pahala amalan wajib fardu menjadi berganda-ganda sampai 700 kali ganda, bahkan lebih mengikut keikhlasan dan kejujuran masing-masing. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, perlembagaan hidup umat manusia di alam dunia ini. Masya Allah, perlembagaan hidup sama ada hidup di dunia, hidup di akhirat, dan lain-lain lagi. Juga jangan lupa bulan Ramadan ini doa diperkenan. Masa ada sakit, ada kehidupan yang susah, bangun malam khususnya untuk memohon kepada Allah, akan diperkenankan doanya insya-Allah. Barang siapa mengajukan umrah dalam bulan Ramadan, pahalanya sama dia mengajukan haji dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga bulan i'tikaf, terutama 10 yang terakhir, juga mendapat 2 kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan tatkala berbuka puasa, dan yang kedua, kegembiraan tatkala bertemu dengan Allah di yaumul qiyamah nanti. Juga bulan Ramadan ini amalan kita dikirakan jihad. Siang jihad berpuasa menahan diri dan nafsu, malam bangun untuk qiyamul lail dan ibadah-ibadah yang lain. Puasa Ramadan khususnya raja segala ubat dan rawatan dalam kesihatan. Dan yang paling hebat sekali, insya-Allah, kalau ditakdirkan amalan kita diterima, maka kembalilah kita fitrah kanak-kanak baru dilahirkan tanpa dosa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Agenda bulan Ramadan siang dan malam, siang puasa dan juga fardu, sembahyang berjemaah, sembahyang sunat, tilawatul Quran, afdalu ibadati ummati qiraatul Al-Quran. Seabdal-abdal ibadah umatku, terutama bulan Ramadan, adalah membaca Al-Quran. Bulan berzakat, bersedekah, berwakaf, berimpak, berhibah, dan bulan berdoa, berzikir, dan bulan ziarah ke kuburan, terutama kubur ahli keluarga ibu bapa yang telah meninggal dunia. Menjelang akhir malam Ramadan, maka menangislah 7 petala langit dan 7 petala bumi dan para malaikat, kerana keistimewaan yang saya sebutkan sebelum ini sudah tidak ada lagi, sudah hilang, maka menunggu pada tahun yang akan datang. Sebab itu sama-sama kita
memastikan peluang kesempatan ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita berdoa pada tahun akan datang dapat bertemu Ramadan insya-Allah. Selamat berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.